Hai, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dalam channel Faiz Ghani. Hari ini adalah hari ke-7 pada bulan Syawal ni. So dah seminggu kita beraya. Macam mana guys? So far raya anda terbaik ke tidak? Kali ni kita buat satu lagi vlog family. Kami nak jalan-jalan di sekitar Bandar Kajang. Kita dah booking satu hotel daripada saya lah. Hotel ni kira adalah hotel yang pernah dulu masa saya kecil dulu, Tok Bah pernah bawa kami sekeluarga stay dekat hotel itu. Lepas tu kita juga nak merasa selalunya ni adalah hidangan yang orang kata wajib lah pada hari raya Aidilfitri, iaitu sate. So jom guys, saksikan vlog family kali ini khusus buat untuk anda semua. Memang terbaik. Boh. Oh yes, love sekali. Suasana sepatutnya kalau dekat belah utara kita tengok kering kan. Kalau belah KL Selangor ni dia panas juga, tapi so maksudnya kalau belah sana dalam 37 38. Sini maksimum pun dia pergi 34 kan. 34 35. Biasanya kalau dekat KL ni masih ada hujan. Kalau hujan berlaku pun memang sangat kerap dan hujan lebat. Macam dua hari lepas masa saya on call dalam pukul 5 petang dalam pukul 4 lebih kan. Ya, belah 4 lebih tu belah ni kan, belah PJ. Yalah, KL. So masa tu memang hujan sangat-sangat lebat. So biasanya kat KL ni, dekat area Lembah Kelang ni memang dah masa raya itu dia kata memang dekat belah KL pun memang tak hujan. Tapi after kami balik dah sampai KL, iaitu pada hari raya yang kedua kan, orang kata hujan dah start balik dah dekat belah KL nya. Solat hujan. Solat minta turun hujan. Solat minta turun hujan pada hari Khamis lepas hari Khamis tu KL pun Selangor hujan. Alhamdulillah. So guys, kami ucapkan dua lah. Satu, siapa yang masih lagi on the way balik semula ke tempat kerja daripada kampung halaman ni, kira orang kata weekend hujung minggu selepas, satu minggu lepas kita raya lah. So hati-hati guys. Always make sure kenderaan anda semua tip-top. Lepas tu kalau yang make sure korang cukup rehat lah, sebab sometimes ada perjalanan ke tempat mencari rezeki kan. Make sure kadang-kadang ada sampai berjam-jam sampai lebih pada 10 jam baru sampai rumah masing-masing daripada kampung. So make sure korang betul-betul get full rest lah. Lepas tu always rancang perjalanan. Jaga emosi masa atas jalan raya. Dia memang tahu kebanyakan kita ni ialah bila berdepan dengan macam-macam, ada yang provokasi semua tu. Always jaga mental health, jaga kesihatan, always prepare semua. Satu lagi, cuaca yang tidak menentu sekarang ni, always make sure korang hydrate, minum air banyak-banyak. Aktiviti luar tu kalau boleh kurangkan lah, sebab kita nak elakkan daripada berlaku stroke haba. Sekarang ni kami masuk ke Pekan Kajang. Suasana trafik sangat-sangat sesat lah. Kita actually ni kita buat macam staycation lah. Bahkan orang dah adalah yang dah start buat open house semua. Tak adalah orang dapat apa-apa jemputan untuk open house. So kita nak mengisi masa lapang, mengisi pada hujung minggu ni, kita stay satu malam di Pekan Kajang. Sambil tu kita nak buat Sweet Memory Lane. Macam saya dah cerita tadi, kami akan on the way ke sebuah hotel yang pernah masa zaman saya kecil dulu lah, masa saya darjah 3 kalau tak salah saya lah. Macam first time lah kami satu keluarga, Tok Bah, abah saya pernah belanja kami naik flight daripada Kota Baru ke KL dengan family. Abah belanja kami naik flight tu sebabkan masa tu alhamdulillah lah dapat
result yang elok dalam masa PSA tu. Duduk di sebuah hotel ni. Dulu hotel tu dia diberi nama sebagai Hotel Metro. Kalau korang tahu, korang boleh komen kat sini. Boleh komen dalam ruangan komen. Sekarang ni dah tukar management, dia sebagai RHR Kajang sekarang. Tak ada apa-apa, cuma dia macam mengambil kenangan lah. Masa kami pernah jalan di sekitar Bandar Kajang ni, pernah pergi makan sate kajang. Itu memang famous lah, memang Soho lah. Kalau orang kata kalau pergi makan sate kajang lah. Sebab sate kajang dulu vibe dia sangat-sangat tinggi lah, dia punya macam trend dulu. Tapi sekarang memang tempat pun banyak kan ada sate kajang kan, especially sate kajang Haji Samuri. So insyaAllah kalau sempat nanti lepas kami check in, kita akan singgah di sekitar ni lah, kedai sate kajang yang terdapat di sekitar Bandar Kajang ni. Stay tune, memang terbaik. Ni guys, suasana Bandar Kajang guys. Tu ada medan selera Mandeling belah kiri tu. Ni guys, Bandar Kajang dia actually kecil je guys, tapi dia orang kata apa, dia banyak jalan sahala guys. Dia macam one stop center. Dia ada stesen bas semua tu. Ingatlah daripada KL tu, Bandar Kajang naik bas. Dulu tak salah saya naik bas metro guys. Sekarang ni bas metro pun dah tak ada guys. Nak kata betapa lama dah cerita dia. Itulah kenangan guys. Okay guys, so ni belah kanan adalah Hotel Metro Kajang dulu. Sekarang nama dia adalah RHR Hotel guys. Kalau korang pernah duduk sini, sila komen guys. Okay guys, sekarang kita tengah mencari jalan masuk guys. So, sebab sekarang ni Bandar Kajang memang banyak jalan sahala guys. So kita kena sentiasa follow the rule lah. Tak payahlah guys nak pancur-pancur secara haram tersebut. Memang avoid lah, okay. Bandar Kajang dulu dia pekan yang sangat kecil lah. Ingat dulu ada pasar raya Udak Ocean. Pasar raya tersebut pun memang dah tak ada dah. So sekarang ni kita masih lagi mencari jalan masuk guys, sebab jalan dia memang sangat-sangat, orang kata apa, saya tak tahu macam mana ni. Kita cubalah guys, bangunan-bangunan baru lah sekitar Bandar Kajang lah. Masa baru start kerja. Sini sekejap. Kita cuba masuk sini guys. Boleh tak? Harap lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Ni guys, kita potong sikit guys. Memang tak baik pun. Okay. Saya ingat lagi guys, nak buat lokum dulu di Kajang Kajang Medical Center ke apa, something like that lah. Pas balik masa tu masa tu daripada duduk di PJ, saya naik motor je guys daripada PJ. On the way balik tu, saya nak reward diri saya. Kajang lah dulu ada macam makan nasi ayam dekat area Bandar Kajang ni. Lepas tu saya tapau pula sate kajang bagi kat housemate. Masa tu memang kata apa, betul-betul baru start kerja lah guys. Nak masuk ke kawasan hotel. Okay guys, okay, jom kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak check in dulu lah. Oh tu boleh masuk kot. Ni guys, kita masuk ke basement car park. Cashless parking guys. Memang terbaik boh. Okay guys, kita dah check in ke hotel RHR Hotel, ataupun sebelum ni dipanggil Metro Kajang Hotel. Okay, so apa yang package kita ambil adalah esok kita akan include sekali breakfast. Cuma untuk offer kita akan add on lah. Okay, nanti esok layan kita punya breakfast macam mana. Nampak ada dekor sempena raya lah.
dihiasi dengan apa? Loceng angin. Loceng angin. Datang nanti dia berbunyi lah. Okay guys, bunyi dia memang sweet je dengan hotel yang tenang-tenang ni. Terus ketupat lah. Ada kayu-kayu bawah ni. Lepas tu dia macam pondok. Belakang dia ada apa? Background kampung dekat sawah padi lah. Kira pondok dekat sawah padi. Lepas tu kita ada atas tu lampu pelita. Tu dia action. Angkat kaki, lepas tu lompat. Biar kena tu, biar tali tu cabut. Baik bah. Sebagai welcoming drink. So boleh ambil minum. Kat sini pun dia dah ada letak sugar. So boleh lah guys layan. Kat sini dia kata apa? Tak ada, dia teh dengan kopi je. Ni ada air kosong, dia boleh pilih sama ada. Saya rasa ni sama ada hot dengan cool lah. So ada cup atas ni, boleh minum. Okay guys, sekarang kita nak buat untuk review bilik hotel kami. Kami dapat bilik hotel di tingkat 5, 5503. Okay guys, first masuk je. Belah kanan ni ada toilet dia guys. Wah guys, memang tengok guys, hotel dia adalah hotel lama, tapi tengok guys, dia punya fasiliti dia memang sangat fully equipped guys. Ni guys, ada bathtub guys, memang terbaik, bawah terbaik. Di luar daripada toilet, sebelah sini ada tempat ampayan. Okay, tempat dia bagi beberapa hanger lah untuk sakut baju. Airboard di sini, tu dia punya airnya dia. Ni ada satu cermin yang sangat besar, memang puas hati guys. Ni kira untuk side coffee table guys. Okay, memang sangat padu. Sebelah mama tu ada TV LCD. Ni besar. Pada saya, tak salah saya ni mungkin dalam 40 inci ni guys. Bahagian complimentary side dia bagi ada dua ni sachet Nescafe, ada Lipton, ni ada gula, set gula semualah, kettle, ni ada air mineral, hair dryer memang terbaik bawah, ada lagi tisu. So kat sini dia ada satu peringatan, dia kata no smoking policy guys. Dia punya kawasan tingkap dia ada buat apa, ada night curtain, ada daylight curtain, memang terbaik. Alpha dah lepak kat situ, tengok macam mana view dia, macam mana apa best tak view dia. So view ni guys, view dia adalah sebelah kiri ni adalah Hospital Kajang guys. Ni tengah traffic jam. Kat depan ni ada MKH Sale Gallery, 2 queen bed. Okay, actually ni adalah bilik hotel yang kami duduk pada hari ini adalah executive suite. Rasmikan dia punya katil guys. 1, 2, 3, jom. Lembut. Terbaik? Terbaik bah. Pada HR Hotel memang terbaik. Bah. Oh yes. Okay guys, dekat bilik hotel executive suite ni kita dapat satu mini fridge. Okay, memang sesuai lah. Oh, kat sini pun dia dah letak mineral water. So korang boleh minum yang cool punya. Dah letak dalam fridge dah. Memang terbaik dah. Ini adalah pemandangan daripada luar bilik hotel kami. Tengok guys, tu dia guys, tingkat 5 guys, ke bawah ni tu lobby. Gayak guys. Turun ke lobby, dia ada selain daripada lift, tengok dia punya tangga dia guys. So memang design dia tu ala-ala macam apa, macam hotel overseas kan. Tengok guys. Okay, sekarang ni kami nak turun, nak pergi dinner. InsyaAllah kita nak pergi cari sate lah. Okay, antara kami punya kata apa, aim kami pada malam ni adalah kita nak pergi ke sama ada Medan Sate ataupun Sate Haji Samuri ataupun sekitar dia lah, dekat area dekat stadium, betul tak? Dekat area stadium Kajang. So kami plan insyaAllah kita jarak daripada hotel ke
Medan Sate ataupun Stadium Kajang, InsyaAllah tak salah kami memang sangat dekat guys. Berjalan je, berjalan kaki, kita akan menelusuri sekitar kawasan Bandar Kajang. InsyaAllah, jom stay tune guys, terbaik. Ok guys, sekarang ni kami berada betul-betul di traffic light. Ok, depan kami ni kita akan jumpa ni guys, Stadium Kajang. Kat sana ada dia tulis selamat datang ke Bandar Kajang. Ok guys, depan sedikit adalah kompleks sate Haji Samuri guys. Tengok sama ada kita nak makan dekat sini ataupun dekat Medan Sate, area sini jugalah. Ok guys, kami tak pergi dekat kompleks restoran Sate Kajang Haji Samuri ni kerana tadi kami lalu memang sangat-sangat crowded guys. So kita nak pergi satu lagi, tempat lepas sikit daripada kompleks Haji Samuri ni, iaitu di sini guys, Galeri Sate dan Medan Sate. Memang mantap, terbaik boh. Jom kita pergi ke Medan Sate. Kat sini pun ada galeri sate guys. So kalau korang nak tahu lebih info tentang kewujudan Sate Kajang, pergi kat sini guys. Ya, parking ada tapi tak banyak lah guys. Kena pandai cari guys. Okay, kita memasuki Medan Sate Kajang, Majlis Pemadaran Kajang. Sini dia tulis lah. Ni apa? Dia pamerkan lah. Ni antara equipment sate ni yang asal lah guys. Okay. Lepas tu di sebelah kanan bagaimana sate tu diproduce. Ni kira peralatan masa zaman dahulu lah guys. Dulu jual sate naik basikal je guys. Untuk menghancurkan kuah kacang tu digunakan lesung. Special lesung lah. Okay. Juga nak buat dia punya dia punya sambal je kan. Okay. Ni equipment of sate, peralatan sate guys. Dia cerita lah macam mana dia silakan lepas sate. Okay, antara bahan dia yang perlukan adalah adas, iaitu herba manis, serai, kunyit, garam, gula dan air asam jawa. Penyediaan untuk perapan sate tersebut. Bahan dia kacang tanah, lada kering, bawang putih, bawang merah, lengkuas. Mesti dikisar terlebih dahulu, gula, garam dan minyak masak terbaik. Macam mana zaman dahulu mereka berniaga sate macam ni guys. Duduk di tepi jalan. Okey, bawa alat ni, alat pembakar lah. Okey. Macam tu. Ni satu lagi. So dia macam dia tunjuk satu kenangan lah. Okay, galeri ni lebih pada macam info macam mana orang zaman dahulu menjual sate ataupun membuat sate. Okay guys, ini antara merupakan kedai-kedai yang buka pada hari ini lah. Ada kedai Q Kitchen. Ini jual ni masakan panas fish. Ni guys. Sini ni ada kedai Heritage Red Card, autentik sate kajang sate, sate ayam, sate daging dan juga sate kambing. Ni guys. Ni kedai dia. Emas Kajang. Sate Emas Kajang. Ada Mika Pizza. Alright. Crazy cheese. Jajan. Wow, cheese dia cakap. Wow, cheese dia memang banyak. Ni apa tingkat kan? Bismillah. Cheese dia. Tengok. Okay.
Bismillah. Oh. Sedap sikit tu. Oh. Panas lagi guys. Kan? Panas lagi guys. Sebab tu kita panjang. Cheese dia memang banyak. Memang dia crazy lah. Roti dia doh dia tak terlalu tebal. Lepas tu ni panas-panas lagi, memang sedap guys. Review untuk sate yang kita dapat hari ni, walaupun kami sedikit kecewa lah guys sebab medan sate, tapi tidak seperti medan sate kerana kedai sate hanya 2 kedai je buka. Daripada 2 kedai tu, pada jam 9 malam kami datang pada hari ini, satu kedai tu sate dah sold out. So depan kami ni sate daripada kedai sate Red Card kan, 10 cucuk sate ayam dan 5 cucuk sate kambing, 3 bungkus nasi impit, kuah sate guys, sambal. Saya kena makan sikit saja guys sebab kuah sate ni untuk saya gauk, tak boleh makan banyak. Pantang. First bite sate kajang untuk sate kambing ni, daging kambing tu yang lembut lah. Sama juga guys, dia punya kelembutan itu, dia punya perapan itu memang kita rasa lah. Kita makan di kedai sate yang terdapat di Medan Sate Kajang. Overall kami boleh bagi 3/5 je sebab dia sangat strategik. Malangnya kedai suasana kedai di Medan Sate ni memang sangat mengecewakan. Kebersihan dia sangat teruk, harga dia sangat pricey. Kedai sini pun tak banyak. Hanya ada 2 kedai je yang jual sate. Jam 9 malam kami datang, satu daripada 2 kedai ni sate semua dah sold out. Ini weekend, betul kita masih lagi vibe raya, tapi dia tidak menghalalkan untuk keadaan macam ni lah. Sebab saya rasa Medan Sate mesti kena Medan Sate. Kualiti perasaan mesti dikejaga, tapi so far memang tak terjaga lah. Sampah banyak, sisa makanan atas meja memang sangat banyak, so macam tak ada orang urus. So kami harap pihak berkuasa boleh tengok benda ni satu benda yang sangat mustahak. Sayang tahu Medan Sate tapi tidak terjaga. Okay guys, kami singgah sekejap dekat Sate Haji Semuri. Kita nak ambil ini guys, sate crispy. So kita nak ambil sikit je, sate crispy ayam 5 pieces, harga dia RM9.90. Dia punya trademark dia crispy di luar, lembut di dalam. So mama tengah queue untuk order sate crispy. Ini menu-menu yang terdapat di Sate Haji Semuri. So tengok guys, 10 malam. Tengok guys, orang masih ramai guys. So maksud dia, saya tak faham kenapa dekat Medan Sate memang walaupun seorang jalan tapi orang tak ramai. Itu yang saya tak faham lah, kenapa. Tengok dekor dia. Tengok, ini kalau kita tengok Sate Haji Semuri ni, kompleks dia besar tapi dia jaga dari segi kualiti dia, dari segi dia punya kebersihan. Saya nampak sangat bersih. Tengok, that's why orang masih berduyun datang ke sini. So Medan Sate perlu buat something. Okay guys, ini yang paling penting guys, mereka ada QR untuk aduan pelanggan. So imbas QR ni untuk membuat sebarang don balas. So memang terbaik boh. Guys, sekarang ni kita berada di Stadium Kajang. Sebab tadi kita baru saja makan dekat Selera Sate, restoran Sate Kajang Haji Semuri. Kita tapau sate crispy ayam. Actually kita nak compare dari segi rasa dia dan juga vibe dia. Sebab masa kita makan dekat Medan Sate tadi, kita punya vibe dia sangat-sangatlah macam tak ada vibe. Lepas tu tempat dia pun sangatlah agak tak berapa bersih kan. Lepas tu pula makanan dia pun dia tak banyak. Satu restoran pun dah habis sold out dah dia punya sate. So kita datang sini, kita tengok memang sangat-sangat berbeza dari segi vibe dia. Memang sangat
hidup, dia tip-top tapi ada sedikit delay. Cuma mungkin sebabkan terlalu ramai customer. Okay, so sekarang kita nak try sate crispy. Kita ambil tadi chili sauce. Okay, bismillah. Kalau ikut bau dia memang sedap dah. Okay, kita dengar bismillahirrahmanirrahim. Crispy. Dia goreng. Tebal betul. Sedap. Ni asal. Sedap. Rasa dia crispy. Bye-bye. Bye-bye. Okay guys, sekarang kita berada dekat dataran Stadium Kajang. So memang malam dia hidup. Ya guys, macam-macam permainan untuk kanak-kanak, untuk rekreasi ada. Memang sangat padu guys. Bising-bising ni lah. Ya betul. Jam bising satu ada. Betul ni macam biasa. Belah kanan ni boleh tangan. Kalau berat reverse sampai tekan je button atas. Boleh tekan kan? Ni. Button atas bang. Button atas reverse. Ya betul. Button bawah ni apa jangan usik. Bawah ni boleh belakang. Oh ni boleh belakang. Dan belah sini ada lampu. Sini on. On. Ya betul. Dan habis saya akan pakai. Alright. Baik. Okay guys, jom kita nak main skuter. Kita bawa skuter macam ni lah. Ni guys, kami akan membawa Stadium Kajang. Memang terbaik bos. Kita ada DJI dah. Okay guys, sekarang kita tengah buat test drive. Kau sampai 5 Sampai ni mak. Nampak ke? Okay guys, tengok guys. Sebelah kiri ni adalah pemandangan di Stadium Kajang. Alright. Oh, budak berbasikal, skuter lagi laju. Okay weh, guys. Ni ada wedding ni. Pre-wedding bukan. Saya dah punya pin. Okey bang. Nampak? Okay guys, sekarang ni kami tengah naik skuter untuk 3 orang. Okay, belakang saya ni Mama Alfa. Macam mana? Best tak? Okey. So Selamat RM30 untuk 15 minit guys. Memang terbaik bos. Santai-santai. Santai guys. Lepas jalan lama, sedap lah naik ni. Lepas menikmati satu suasana yang tak best dekat medan sate, lepas tu kita hadap pula satu suasana yang best juga dekat sate Haji Samuri. Sekarang kita ending dia dekat di dataran Stadium Kajang guys. Ni pun best. Dapat main yang apa anak-anak kan. Dapat boh. Dulu Stadium Kajang ni dia tak semeriah ini guys. Sekarang lah baru meriah. Dulu pernah lah kami ingat masa zaman arwah Tan Sri Khalid kan. Pernah ada banyak kali kami datang sini ada ceramah politik kat sini. Zaman PKR dulu guys. Zaman muda dulu. Memang terbaik bang. Okay, jom kita datang. Hanyalah 14 km per sejam. So dia ada timing dia guys. So 15 minit tu dia control dengan ada timing dia guys. Keluarga tengah berkelah. Okay, careful guys. Ada adik ni, ada kedai makan kat sini, Storm Cafe. Ni ada lagi mainan-mainan yang lain. Ni ada tempat mainan playground. Memang sangat cantik guys. Happening guys. Boleh pesan lagi? Boleh lagi kot. Okay guys, kita pesan lagi guys. Ni ada bawa budak bawa blade skater pun ada. Habis. Biar. Tak ada memori lah. Mama. Cik apa? Okay.
Ui, hebat Bapa. Ui, cantik. Uish. Uish. Cantik ya. Sini. Uish. Yes. Ui, lama ni. Ah, lawan ni. Lagi. Ah, lagi. Mau punya ni. Ni. Alhamdulillah guys, kami dah settle untuk hari pertama jalan-jalan di sekitar Bandar Kajang. Dia ada pahit, ada manis dia lah. Anyhow, inilah vlog family kami untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa pula untuk besok hari. Mata baik. Bah. Oh, yes. Jemput minum guys. Bye. Okay, 1, 2, 3. Hai guys, hari kedua kita di Kajang. Jom pergi breakfast. Terbaik bah. Terbaik. Yes. Okay guys, sekarang kita dah berada kat cafe dia. Ni Mama tengah get ready air coffee kan. Minuman yang ada kat sini. Ada ni air ni fresh orange, ni air apple. Okay, ni kopi dengan teh. Porridge ni porridge. Tea, ada apa? Ada roti semua. Okay, untuk makanan utama ini dia macam dia campur dia apa English breakfast dengan local. So ni ada vegetarian betul tak? Cornflake dengan Coco Crunch. Alright. Cornflake dengan Coco Crunch. Ini tak offer lah. Kita set up masak lah. Ini tulis masak, baked beans, hash brown, sausage, mi goreng, nasi goreng. Ini telur rebus, timun dan ikan bilis dengan kacang. Terbaik bawah. Punya ni pula roti bakar kan. Ya, dia bakar dia keping. Dia keping. Tu sorry panas. Ni lebih ambil dah ambil ni. Ni ambil. Ni ambil dia punya mentega butter. Satu lagi. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhkan kami dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay. Okay guys, depan Afwan ni ada breakfast Coco Crunch dengan cornflake. Jom makan. Terbaik buat. Nasi goreng, bihun goreng, mi goreng, nasi goreng, telur, sausage dengan apa ni, apa tu nama? Baked bean. Baked bean. Jom kita makan. Okay guys, kita dah settle breakfast pagi ni. So far Alhamdulillah makanan dia semuanya sedap-sedap. Cuma fresh sikit kita tak ada nasi lemak. Kalau ada nasi lemak memang mantap lah. Okay, so jom follow kita untuk next activity. Terbaik boh.
Okay guys, alhamdulillah kami dah settle breakfast di hotel RHR Hotel ni. So sekarang jam baru pukul 8 pagi, masih lagi awal untuk kita check out. Kita just nak buat walkabout, nak jalan-jalan di sekitar kawasan hotel ni dan nak tengok kawasan Kajang lah pada waktu pagi. Jom guys, ikut kami sampai bawah. Okay guys, ini adalah pasar baru Kajang. Kalau dulu pasar lama dia taklah sistematik macam ni. So ni dia dah buat bangunan 2 tingkat. Memang sangat-sangat orang kata apa, sangat-sangat sistematik lah. Tengok, kereta banyak, tapi dia dari segi kemudahan parking memang banyak. So orang boleh kata apa, senang lah kata turunkan penumpang sini, so pergi cari parking. Tapi dia cuma hati-hatilah sebab sini banyak jalan sahala. So kena pandai cari jalan. Tapi 434 Muar cawangan Kajang memang sangat besar kan. Dia own ni berapa tingkat ni? 1, 2, 3, 4, 5. Dalam 5 tingkat. So tapi dia ni lah, dia atas ni dia sewakan untuk ada pusat tuition, ada beberapa bisnes yang lain lah. Dia macam joint venture. Padu boh. Kalau korang tahu siapakah Datuk Tengku Syamsuddin ni, korang boleh komen kat bawah ni. Kita jalan-jalan. Ya guys, semua multiracial. Alhamdulillah. Yang penting parking banyak guys. Cuma kena pandai cari parking. Ada dia tulis Pasar Kajang. Pasar Kajang. Just dia jalan tengok apa yang ada. So basically dia 2 tingkat. Ya tengok. Roti ni. Roti lama-lama guys. Roti lokal. Pergi ke tingkat atas, tingkat 2. Ni guys, kita boleh tengok pemandangan. Cantik so kat tingkat bawah ni adalah pasar-pasar lah. Tu jual sayur-sayur. Sebelah sana jual ikan, daging-daging semua tu kat sana. Makanan. Ada perhiasan ni, ada baju-baju. Cuma sekarang ni mungkin sebab masih lagi dalam mood raya kan. So kalau kita perasan dekat belah kanan, bahagian minuman, gerai makanan dan minuman masih tak buka. Tapi masih banyak yang tak buka. Di hujung sana ada buka. Hujung buka, dah ada. Ni, ada yang buka. View daripada pasar ni dekat depan pasar, pandangan daripada Pasar Kajang menghadap ke Bandar Kajang guys. Tengok guys. Okay guys, sekarang kita dekat ground floor ataupun tingkat bawah. Kita pusing-pusing. Panggil bawah ni. Boleh bunga. Itu bunga daisy kan? Tu yang warna kuning kan? Sembilan. Kita jalan-jalan di Pasar Kajang, kita jumpa kedai bunga yang sangat cantik ya. Jadi kita pun belilah bunga ros 3, tunjuk weh, 3 kuntum. Kita ambil 3 color, red, pink dengan white. Harga okey lah, not bad lah. Satu ni harga kat sini murah je guys. Satu kuntum ni RM3 je.
Lepas tu ada bunga lili pun. Satu pokok batang tu dia ada banyak bunga RM10. Memang terbaik lah harga dia. Ada yang warna-warna kecil tu RM2.5 satu. Memang korang boleh datang dan beli. Dan boleh. Okay guys, jom support lokal. Terbaik bah. Ni Hotel Oriental Crystal Hotel. Itu hotel lama guys. Okay. Kalau korang datang pada waktu hari bekerja, weekday, memang sini adalah kawasan yang paling susah lah kalau korang nak cari parking. Memang sangat-sangat heavy traffic kat sini. Okay guys, kita dah sampai dekat kawasan, kalau tak salah saya lah, sini merupakan antara kawasan pekan lama Kajang lah. Bisnes kat sini pun dah banyak kedai-kedai yang viral lah. Ni McD ada, Family Mart ada, Farmasi, Airpro, Mr. DIY pun ada kat sini guys. So dia memang sangat strategik guys. Dia one stop center guys. Tu Gigi Coffee pada Amat suka tu. Kita pusing-pusing dulu guys. Tu guys, ada pusat karaoke pun ada. Kereta sewa, taksi masih ada lagi kat sini guys. Ni tempat ni kira kalau ada benda ni, maksudnya sini lah center dia dulu guys. Saya pernah kan saya cerita semalam, saya buat lokum, pernah kan saya buat lokum kat area Kajang ni. Saya on the way balik, saya makan nasi ayam tu kat sini, kat belakang kan. Ada food court dia. Kita tengok ada lagi tak kedai tu. Okay, jom kita jalan-jalan di tu ada guys, benda sate Jalan Sulaiman. Jom kita jalan sekejap. So saya makan nasi ayam kat belakang ni, dia macam ada gerai-gerai makanan, gerai-gerai makan dekat belakang kereta sewa ni. Saya rasa ada lagi lah, sebab semalam saya pasang ada. Okay, jom kita pergi satu lagi guys. Ni yang dulu ni ada lagi Ni guys, kita nak pergi ke ni guys, Medan Sate Jalan Sulaiman. Jom. Okay guys, kami dah berada dekat depan, iaitu satu lagi bangunan ataupun kedai yang ikonik dekat Kajang, iaitu Medan Sate Jalan Sulaiman. Jom. Sinilah guys, masa zaman dulu saya dengan parents saya, kami makan sate. Dia kira ni kalau korang ambil sate lebih, kalau korang tak makan tu dia akan kira cucuk. Korang kena extra charge kalau tak habis. So dia mengajar kita kalau nak order sate tu, order sate dalam amount yang betul-betul korang nak lah. Ni guys, Medan Sate Jalan Sulaiman. Jom kita tengok. Tu guys ada ni. Careful. Ni guys. Ni ada megak sate ada guys. Ya Allah, ketenangan. Dia buat dia punya mural dia. So sinilah Medan Sate yang sebenar guys, bukan yang semalam. Sini kalau korang tengok, masih banyak kedai yang masih lagi aktif. Cuma sekarang pukul 8 pagi kan, belum buka lagi lah. So dia akan aktif pada waktu petang ke malam lah guys. So kalau korang tengok video saya, kalau korang nak cari Medan Sate selain daripada kompleks sate Haji Semburi ataupun yang dah terkenal sekarang, ada sate Willy and so on kan. Yang inilah antara pusat sate yang sebenar guys, Medan Sate Jalan Sulaiman. Okay, memang terbaik boh. InsyaAllah kita akan buat video yang lain, kita nak buat review kat sini. Tapi bukan video yang ni lah sebab kami dah nak check out nanti. Okay guys, Alhamdulillah kami dah berjaya settle vlog family kami. Kali ni kita buat betul-betul di Bandar Kajang. Pada kami, kita tahu bahawa Kajang ni mempunyai banyak sangat attraction places.
walaupun sedikit daripada kami, tapi dia memberi info lah. Harap-harap dia memberi info kepada sahabat-sahabat semualah. Sehingga berjumpa lagi untuk vlog-vlog yang akan datang. Thank you for watching. Jasa anda sangat-sangat kami hargai. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan. Terbaik boh. Assalamualaikum. Bye-bye. Love sekali.